dan ikut cara kita. Hidup orang biasa, hidup orang biasa. Assalamualaikum, kembali bersama dengan kami Hidup Orang Biasa di NGB TV. Perkongsian kali ini merupakan percutian kami sekeluarga ke Cameron Highland. Bukan tidak pernah bercuti ke Cameron Highland, tapi kali ini sedikit berbeza kerana kami akan menginap di lokasi yang kebiasaannya korang juga mungkin letakkan kenderaan di kawasan ini, di Kia Farm, iaitu di Kia Garden Guest House. Tapi sebelum tu, jam 7.30 pagi kami tiba di warung makan Kak Yam untuk sarapan pagi di Simpang Pulai. Kalau cari roti canai dekat sini tidak ada, tetapi yang selalu mendapat perhatian di sini ialah bihun sup, mi sup, kuih tiaw sup, mi kari, nasi lemak, mi goreng dan juga kuih tiaw goreng. Okey, kita nikmati sarapan pagi dulu dan selepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Kia Farm, Cameron Highland. Kejap je tak? Kejap kita. Selepas sarapan pagi, perut pun dah kenyang, perut kereta pula nak minum. Kita kena isi minyak dulu kerana ini stesen minyak terakhir di Simpang Pulai sebelum naik ke Cameron Highland. Selamat pagi keluargaku. Selamat pagi keluargaku, jom semua kita bersiap kita untuk bercuti, healing dan shopping, jalan-jalan cari makan ke Cameron Highland, menikmati keindahan alam dengan suasana yang dingin, berkabus damai nyaman. Singgah di Simpang Pulai kita bersarapan, nasi lemak, nasi goreng, bihun dan mie sup sedap mantap. Selesai makan kita terus jalan, sebelum tu singgah isi minyak di Petronas, sebab stesen berikutnya jauh di atas. Perjalanan indah, pemandangan hijau, ciptaan Tuhan, syukur dengan rasa aman dan tenang. Yang duduk di belakang lena tapi bukan si pemandunya. Kini kita sampai Kampung Raja, naik lagi. Alhamdulillah, sekarang kami pun dah masuk negeri Pahang. Kini di Kampung Raja, kita akan terus naik menuju ke Tanah Rata untuk ke lokasi pertama lawatan kami sekeluarga percutian di Cameron Highland kali ini. Lupa aku nak maklumkan, sebenarnya percutian kami kali ini ialah pada hari biasa, iaitu hari Selasa. Jadi pada hari ini memang tak banyaklah kenderaan. Jalan memang clear, lancar saja. Walaupun tak banyak kenderaan, tapi tetap ada juga pengunjung pada hari biasa di Cameron Highland ini. Dan seperti biasa, ada sedikit gangguan lalu lintas di mana ada beberapa bahagian jalan yang sedang dalam proses pembaikan. Selepas Pekan Tanah Rata, akhirnya kami pun tiba di lokasi pertama yang kami kunjungi, iaitu Ladang Teh
Cameron Valley. Kami tiba di sini kira-kira jam 10.30 pagi macam tu. Kalau kita dah ke Cameron Highland, takkanlah tak melawat ladang teh kan? Jadi kami pun melawat ladang teh, melihat pemandangan menghijau, udara yang nyaman di pagi hari. Jadi ianya sesuatu yang sungguh indah kalau kita datang ke ladang teh. Sambil tu duduk-duduk, kita order minuman. Teh tarik ada, teh Cameron strawberry ada, dan juga order sepotong kek. Samping itu kanak-kanak makan french fries dan nugget. Itu dekat maklumat komputer itu sebenarnya dalam 1,000 ke 1,500. Selesai menikmati teh dan makan kek, kami tinggalkan Cameron Valley Tea Plantation menuju ke Rainbow Garden di Tanah Rata. Okey, mau pergi. Begitulah ragam anak-anak bila pertama kali melintasi jambatan dengan di bawahnya ada sungai. Sungguh indah memori ini dan boleh diingat nanti bila mereka dewasa. Rainbow Garden memang satu lokasi yang ditunggu-tunggu oleh budak-budak ni sebab mereka nak tengok dengan lebih dekat, nak pegang sendiri haiwan yang terdapat di sini. Sebenarnya di Cameron Highland ni memang ada banyak sangat taman haiwan, tapi ini adalah salah satu yang tersenarai dalam list lokasi yang perlu anda lawati sekiranya ke Cameron Highland. Masuk gatuk. Masuk gatuk. Masuk gatuk. Adik cepat dek. Disawut kat orang aja.
Imani suka? Takut. Mari tu kat cepat ni. Tak masuk. Pergi tu kat atuk, pergi kat atuk. Begitulah ragam kanak-kanak bila pertama kali dapat menyentuh alpaka, kambing, kemudian dapat pegang arnab. Jadi memang seronok budak-budak dekat sini. Tapi orang dewasa pun apa kurangnya, lebih huru hara, kau tahu. Sini, tangan tu kena sini. Diam, aku pegang. Oh, tangan aku kena. Oh, tangan aku kena. Ambil. Tengah banyak ni. Tengah banyak. Cepat ambil yang. Dia tajam lah. Dia kan kalau ni. Kat angin. Cepat kejap. Aku takut. Cepat. Aku tak ambil cepat ni banyak ni. Sampai kat telefon. Dia nampak kat kamera, dia intai kat kamera ni. Jaga. Dah. Alah. Cepat ambil. Tahu baik. Kau tengok dia bega-bega jam aku. Makanan dah habis dah. Dah ambil ah. Hop. Okey dah. Jangan tak ini macam Aku itu ayam. Selesailah sudah sesi beramah mesra bersama binatang. Dan haiwan-haiwan yang dipamerkan di sini semuanya boleh masuk ke dalam sangkar tapi dengan kebenaran penjaga haiwan tersebut. Seterusnya, waktu ini jam pun dah pukul 1 tengah hari, perut pun dah rasa lapar. Jadi kita ke lokasi untuk makan tengah hari. Di mana? Di Kampung Taman Sedia. Kampung Taman Sedia merupakan satu spot yang memang menjadi tumpuan di pelancong yang berkunjung ke Cameron Highland. Pada waktu kami tiba ini kira-kira jam 1 tengah hari, suasana sibuk. Banyak kenderaan yang telah pun berada di lokasi ini untuk menikmati hidangan dan juga membeli belah di sekitar Kampung Taman Sedia. Kami sekeluarga telah memilih untuk menikmati hidangan di sini di restoran Ayam Panggang Madu Strawberry yang dihidang secara dalam talam. Dah ambil. Seribu dah habis.
Selepas selesai menikmati hidangan di restoran Ayam Panggang Madu Strawberry, kami bergegas pergi ke lokasi berikutnya untuk check-in di Kia Garden Guest House. Tapi sebelum tu, kami singgah dulu di kedai yang viral ini. Kedai Bahulu Strawberry. Bestseller apa bestseller? Bestseller sekarang yang saya boleh cadangkan double strawberry. Dia tepung strawberry dalam jam strawberry. Dia blueberry dengan coklat. Oh, itu bestseller lah. Lepas tu bestseller. Ini okey kan? Okey dah. Dah okey tak ni 3. Kaya, coklat. Ni. Okey tak 3 ni? Dalam perjalanan menuju ke Kia Garden Guest House, cuaca yang tadi terang benderang panas terik tiba-tiba menjadi mendung. Nampaknya hujan nak turun. Dan sememangnya dari pagi tadi di Cameron ini suasana sedikit sejuk. Okey, ini dia. Kita dah tiba di Kia Farm. Kita menuju ke lokasi tempat letak kereta bertingkat bawah tanah yang terletak berhadapan dengan Kia Garden Guest House. Inilah lokasi yang aku katakan biasanya kalau korang datang ke Kia Farm, mungkin lokasi ini korang jadikan sebagai tempat letak kereta, tapi di tingkat atasnya ada penginapan yang selesa, penginapan yang nyaman, indah, tenteram, damai dan banyak bunga. Banyak bunga ni yang membuatkan ibu kami teringin sangat nak menginap di lokasi ini. Waktu ini jam baru 2.30 petang. Walaupun check-in pada jam 3 petang, tapi atas budi bicara pihak pengurusan, aku terus check-in. Dibenarkan untuk check-in setengah jam awal. Kami telah membuat tempahan awal melalui perkhidmatan Agoda dan juga kami telah memilih 2 jenis bilik. Bilik dengan 2 katil queen, juga 1 bilik dengan 1 katil queen. Boleh. Ini ialah contoh bilik penginapan dengan 1 katil queen, bilik air, ada kemudahan air panas, ada kipas. Jadi kalau tak cukup sejuk lagi dengan suasana dan suhu di Cameron Highland ni, buka lah kipas.
Juga ada disediakan ceri elektrik, kopi sachet dan juga teh serta 2 botol mineral water. Pada kira-kira jam 3.30 petang, kami naik ke atas menuju ke Kia Farm Bazaar untuk berjalan-jalan sambil membeli kudap-kudapan. Dan pastinya, seperti biasa di Cameron Highland, kalau tak ada sayur-sayuran, ada strawberry, ada buah-buahan, dan yang paling viral di media sosial waktu ini ialah dessert ataupun manisan yang dijual di Cameron Highland. Untuk makluman, Bazar Kia Farm beroperasi sehingga jam 6 petang. Jadi pada waktu ini ada beberapa buah kedai telah pun ditutup awal. Namun pengunjung tetap juga masih lagi ada. Walaupun pada hari biasa hari ini tahu. Petang itu tidaklah banyak kami membeli belah, cukuplah sekadar hanya untuk buat kudap-kudapan sementara menunggu waktu untuk makan malam nanti. Jadi kami pun belilah di antara produk-produk yang viral di media sosial Cameron Highland seperti strawberry chocolate, sweet potato ball, matcha ice cream dan juga kek keju dari EG Cakery. Begitulah ibu saya. Memang lucu orangnya. Memang beginilah hiasan pemandangan dari Kia Bazaar. Kiri kanan semuanya dessert saja. Jadi kena pandai memilih dan juga kena pandai mencari lokasi kerana ada di antara kedai-kedai yang menjual dessert ini terletak di lokasi yang sukar dicari. Selesai berjalan-jalan petang di Kia Farm Bazaar, kami meneruskan ke lokasi berikutnya sebelum menuju untuk ke restoran makan malam. Kami pergi ke The Central Mall and Night Market di Brinchang. Kawan muda orang tu. Tak dapat geng. Lagi. Ni tak ada ekor. Dalam kami sibuk-sibuk pusing mencari tempat letak kereta, tanpa disedari hujan turun dengan lebatnya. Jadi tak dapatlah nak berjalan ke night market di Central Mall, tapi kami masuk untuk berjalan-jalan di dalam mall. Duduk sini ke? Nak cari bilik. Mana bilik? Bawah. Sushi maki. Apa namanya? Sushi. Sampai sini. Bilik tak bawa lagi. Nak masuk WhatsApp ke nak masuk bilik? Tengok bilik dulu lah. Tengok bilik dulu. Selepas berjalan-jalan di The Central Mall, kami teruskan ke lokasi berikutnya untuk makan malam di restoran Tom Yum di Brinchang. Makan awal hari ini kerana anak-anak biasanya tidur awal. Jadi kalau balik lewat nanti, mereka mungkin tidur di meja makan. Ini dia restoran pilihan kami juga melalui carian di media sosial Highland Tom Yum.
Ke kampung taman sedia makan nasi ayam panggang. Nasi putih dengan nasi bujang sama? Tak wujud. Seperti mana biasa kalau korang makan di kedai tom yam, tentulah order tom yam, ikan siakap 3 rasa, nasi putih. Dan untuk korang tunggu nanti ya untuk episod seterusnya perjalanan kami sekeluarga bercuti di Kia Garden Guest House, Cameron Highland. Jumpa episod selepas ini. The Sun Top Night Market